Saya Naizania Alain Nisa. Hari ini kami akan adakan forum tentang penyalahgunaan dada. Di sini kita ada Prof. Hakim, Prof. Ashraf dan juga Dr. Lukman. Langit cerah pura pun terbang, singgah sebentar di hujung dalam. Forum dimulakan dengan tenang, mohon semua beri perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke forum kami yang bertajuk Penyalahgunaan Dada, Kesan dan Cara Mengatasinya. Saya Nisa sebagai pengerusi majlis dan bersama saya 3 panel hebat, Prof. Hakim, Prof. Ashraf dan Dr. Lukman. Mari kita mulakan forum ini dengan soalan yang pertama. Prof. Hakim, boleh jelaskan apakah maksud dadah dan mengapa ia berbahaya? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Dadah ialah bahan minyak yang boleh mengubah cara tubuh dan minda seseorang yang berfungsi. Ia digunakan secara haram dan boleh menyebabkan kedagingan. Bahaya utama dadah ialah kesannya terhadap kesihatan fizikal dan mental, termasuk merosakkan organ seperti hati dan otak. Terima kasih Prof. Hakim. Dr. Lukman, apakah pula kesan penyalahgunaan dadah terhadap masyarakat? Terima kasih. Izinkan saya menjawab soalan yang diberi. Penyalahgunaan dadah bukan sahaja merosakkan individu, malah memberi kesan buruk pada masyarakat. Ia boleh menyebabkan pendekatan jenayah, perpecahan keluarga dan membebankan sistem kesihatan negara. Pedagi juga sukar mendapat pekerjaan dan sering dipindakan. Bagaimana pula langkah mengatasi masalah ini? Untuk langkah pencegahan sangat penting. Pendidikan awal di sekolah mengenai dadah perlu diterapkan. Selain itu, pihak berkuasa perlu memperketat kawalan ruang masyarakat. Program pemulihan untuk pedagi juga harus diperkasa agar mereka dapat pulih dan kembali ke pangkuan masyarakat. Terima kasih Dr. Lukman atas pandangan anda. Seterusnya, mari kita beralih kepada isu semasa yang sedang hangat diperkatakan. Seperti yang anda semua sedia maklum, kes pembunuhan sudah tular di mata dunia. Di Kuala Lumpur, seorang pelajar perempuan tingkatan 4 dipercayai maut selepas ditikam pelajar lelaki tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Petaling Jaya pada 14 Oktober yang lepas. Isu ini sedang menjadi perhatian ramai ahli-ahli ini. Apa pandangan ahli panel tentang perkara ini? Apakah punca perkara begini boleh terjadi dan apakah wujud langkah yang sesuai untuk menanganinya? Terima kasih moderator atas soalan itu. Pada pandangan saya, kejadian ini berlaku disebabkan oleh tekanan emosi, pengaruh rakan sebaya dan kurang perhatian informal. Selain itu, pengaruh media sosial juga boleh menyebabkan remaja mudah terikut-ikut dengan sikap ganas. Untuk mengatasinya, ibu bapa dan pihak sekolah perlu memantau tingkah laku pelajar, memberi bimbingan tentang pengurusan emosi. Nilai moral juga harus diterapkan sejak awal supaya remaja lebih bijak mengawal diri dan tidak bertindak di luar kawalan. Boleh saya tambah sedikit pendapat? Pada pendapat saya, salah satu punca utama pembunuhan dalam kalangan pelajar sekolah ialah konflik peribadi atau pergaduhan antara rakan sebaya, kekurangan bimbingan moral dan pengawasan guru atau ibu bapa turut menyumbang kepada perlakuan ganas di kalangan pelajar. Saya ingin tambah sedikit pendapat mengenai topik ini. Bagi langkah menangani masalah pembunuhan di kalangan pelajar sekolah ialah pihak sekolah perlu meningkatkan kaunseling supaya pelajar boleh meluahkan tekanan emosi. Selain itu, program nilai murni dan pengawasan guru atau ibu bapa penting untuk mengawal tingkah laku. Akhir sekali, isi masa lapang dengan aktiviti positif supaya pelajar-pelajar selesaikan masalah tanpa kekerasan. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar dan berusaha bersama membantu penyalahgunaan dadah. Sebagai penutup, saya sampaikan pada ini. Pohon kelapa tinggi menjulang, daunnya rimbun, teduhkan bersama kita ini harapan. Hidup sihat tanpa dadah di hati. Bunga mekar di tepi halaman, harum semerbak menawan hati. Terima kasih atas perhatian kalian. Idea dan pandangan sangat dihargai. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhannya, penyalahgunaan dadah merupakan isu serius yang memberi kesan buruk kepada individu, keluarga dan masyarakat. Melalui forum ini, kita dapat memahami punca berlakunya kejadian ini serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi membendungnya.
Sokongan daripada semua pihak amat penting dalam memastikan negara bebas daripada ancaman dadah. Melalui perbincangan yang telah dijalankan, jelas bahawa terdapat beberapa iktibar yang wajar diambil perhatian. Yang pertama, kita perlu menjauhi dadah kerana ia boleh merosakkan masa depan dan kesihatan. Yang kedua, pendidikan awal dan pengawasan ibu bapa sangat penting untuk mencegah penagihan dadah dalam kalangan remaja. Satu iktibar tentang kes pembunuhan dalam kalangan pelajar, kita harus belajar mengawal emosi dan menyelesaikan masalah secara rasional kerana kegagalan berbuat demikian boleh membawa kepada tindakan ganas yang tidak diingini.